Okay guys, pukul 4.30 serikut dia. Abang Amir ada strike ikan serikut. Boleh lah. Okay. Tahniah Abang Amir. Alright. Welcome to Single Hook Channel. Hampa ITU Pasir Strike ITU Rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang ke Single Hook Channel. Okay guys, bertemu lagi kita adalah Single Channel. So for info, hari ni 21 hari bulan 9, hari Ahad. So ni kali kedua aku masuk pertandingan mancing dekat pantai Sungai Sekawang, pertandingan surfcast. Tapi hari ni organizer dia buat jam pukul 2.30 sampai pukul 6.30 petang disebabkan ikut arus air, air baru nak pasang. So kali ni aku duduk kat bahagian kanan sikit, dekat tengah sikit lah. Hari tu aku duduk kat bahagian tepi meja penganjur. So ni aku duduk kat tengah sikit sebab air baru nak pasang. So aku tunjuk sikit keadaan sekeliling So macam ni lah keadaan di pantai Sungai Sekawang, pasir panjang dekat Port Dickson. So air tu aku mancing kat belah sana, aku tembak ke depan sana tu, tapi air belum sampai lagi. So aku mancing yang itulah joran aku tu. Tapi korang tengok lah, depan tu ada structure, ada kayu, ada apa semua kan. Wallahu alam lah, tengok macam mana, kalau ada rezeki ada lah. So kat sini ada pemancing-pemancing lain. Dekat sini ada pemancing daripada satu tempat. Apa nama bang? Amir. Abang Amir Ni Abang Man. Ni Abang Man. So Abang Man. Tok Man. Man. Daripada apa? Kampung Sawah, Abang Sengala. Di mana sekarang abang ni pada Kuala Linggi. Daripada Abang Sengala dan Kuala Linggi So lepas tu ada yang lain-lain jugalah, ramai lagi. So kejap lagi pukul 2.30 pertandingan nak mula. Dan kita akan baling. Okey. So kalau kata ada rezeki, ada update dapat ikan daripada Abang Amir, daripada Tok Man, dan yang lain nanti aku akan update guys. Okey. Stay tune guys, Single Channel. Alright. So kita ada lagi pemancing lain duduk sebelah, Abang Rosli dengan Kim. Daripada mana bang? Melaka. Oh Melaka. Daripada Melaka. Okey. Datang support. Datang support. Orang Patia Puteri. Patia Puteri dia tak ikan datang sini. Yang keempat ni saya Yang keempat so kita tunggu. Right. So macam inilah keadaan guys. Sebabkan cuaca panas, lepas tu air surut, aku ambil pot dekat bawah pokok dia, duduk dengan Abang Amir, Tok Man dengan yang lain. Okay, aku nak standby jap. Rambut apa semua, rambut dah tak umpan lah. So aku pakai udang kopek dulu. Aku pakai mata kecil pakai mata saiz 6 Berkeley, rambut atas bawah. Okay, ada dua mata. Okay guys, sebabkan air belum jalan naik lagi, tengah nak naik, so penganjur ambil keputusan start game pukul 3. Sekarang pukul 40. Dalam pukul 3 dia akan start lah. So ni para pemancing semua tengah steady, tengah lepak apa semua Okay guys, semoga ada hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, ni dah start guys. Pukul 3.30 baru nak start, 3.20. Bismillahirrahmanirrahim, semoga ada hasilnya. Boleh. Jalan dulu.
Okey guys, kita dah baling. Tengok macam mana. Okay, ni aku duduk sebelah Abang Amir ni Abang Amir pun dah baling. Tok Man apa semua dah baling. Pukul 3.20 start. Okay, dalam pukul 7.30 kan lagi habis lah. Okay, so kita tengok kalau ada strike daripada para pemancing yang lain. Right. Okay guys, balingan pertama umpan licin. Aku pakai udang kopek. Ni aku pakai udang hidup pula. Tengok macam mana. Nak kena tukar ni jap. Aku dah siap buat perambut lah, siap lah. Cepat sikit. Tukar perambut je. Umpan dah siap letak dah. Okay. Sekejap. Mana guys aku joran ni? Oh, tak ada, kosong. Bang. Tapi ikan dah ada ambil kau. Try lagi. Okay, sekarang dah pukul 4. Baru lebih kurang setengah jam lah pertandingan bermula. So ni Abang Amir, Tok Man dan yang lain belakang. So kita masih mencuba lagi. Belum ada hasil lagi. Tapi tadi dengar daripada Marshall tadi, Marshall cakap ada ranking ikan berukang sekarang 600 gram. Ranking 600 gram. Okay. So aku dengan yang lain tengah masih mencari lah strike-strike yang ada. InsyaAllah. Masih awal lagi. Air pun tengah jalan pasang. Kita tengok kenapa yang ada nanti. Right. Okay guys. Kita tengok kawan. Ada tak? Tak ada? Ada orang sebelah. Oh sebelah. Oh suspend. Okay. Okay guys, pukul 4.30 serikut dia. Abang Amir ada strike ikan serikut. Boleh lah. Okay. Tahniah Abang Amir. Alright. Pukul 4.35 Kim. Kim dia dapat dengan ikan gelama dia. Right. Kita naik Kim, ada ranking. Gede. Okay Masya, sekarang macam mana ikan? Ranking yang pertama? Ikan belukang. 540 gram. 540 gram. Okey, baik. Naik kat mana bang? Alhamdulillah guys, aku ada strike pukul 4 lebih. 45 lah. Kelama. Okey. Kita try lagi. Itulah tu. Kat sana pun ada ikan Alhamdulillah sekarang aku, Abang Amir dah ada strike. Tok Man ada lagi tak Tok Man? Tok Man belum lagi Ikan nak masuk. So Alhamdulillah dah lama aku dah ada. Cik Masya, ada ikan? Ada ikan ke? Ada. Okey, cantik. Okay guys, Alhamdulillah ikan aku yang kedua, ikan serkut pada pukul 5. Pukul 5 ikan serkut Okay, kita cuba lagi. Alhamdulillah
Dah ada 2 ikan. Kita try. Sekarang air tengah jalan pasang. Aku pakai umpan udang kopek dan juga apa ni? Udang hidup. Dan mata aku pakai mata kecil lah. Macam ni perambut aku. 1 jengkal dia perambut atas. Perambut bawah ni ada panjang sikit lah. Dalam setengah depa lah lebih kurang. Okay. So harap korang boleh try lah rambut ni macam mana. Okay. Right. Guys, kita nak tengok ikan yang ketiga kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kosong. Tak apa, kita cuba lagi. Okay, sekarang dekat pantai Sungai Sekawang pukul 5.55 minit. Air tengah jalan pasang dan sekarang tengah makin rancak. Ikan tengah naik kiri kanan naik. Okay, tengok macam mana kalau ada hasil nanti. Alright. Okay, kita nak tengok Abang Amir dengan yang sana tu. Ada dah. Ha? Pegang ada. Oh, tu sana dapat ikan gelama. Dia naik ikan gelama Macam nak bobor dia ambil yang tu. Atas. Alright. Ada bang Ada? Ada. Okey. Sekarang guys pukul 5.10 5.10. Tunggu lagi. Okey guys, Gelama pukul taring. 5.10 Abang Amir set kedua. Tadi sekut, ini gelama taring. Wah, ada saiz ni. Ada saya. Boleh masuk ranking ni. Game kali ni ranking 30. Hari tu dia buat 20. 20 yuran RM35. Kali ni ranking sampai 30. Dia naikkan RM40 lah. Okey, kita cuba lagi guys. Mungkin sampai pukul 7 lebih kot. Pertandingan akan tamat. So kita masih mencuba lagi. So macam inilah keadaan di pantai Sungai Sekawang Air tengah jalan pasang dah nak sampai dah. Aku masih maintain lah kat depan ni, kat tunggul ni. Okay. Sekarang dah dekat pukul 5.35. So macam inilah keadaan di pantai Sungai Sekawang Kemungkinan pertandingan akan ditamatkan pada pukul 7 lebih. Sebab tadi start pertandingan pukul 3.20 petang. Lebih kurang dalam 4 jam. Dan sekarang ni air tengah jalan pasang. Dan kita masih menantilah ikan-ikan yang lain naik untuk strike. So far aku duduk kat bahagian sini, alhamdulillah lah ada tarikan-tarikan dan strike. Tapi belum ada saiz lagi lah. Tapi macam Abang Amir tadi ada ranking. So aku punya tadi tu tak tahu lah, mungkin akan tendang kot. So kita cuba lagi. Okay guys, right. Tengok Amir layan ikan. Sekarang pukul 5.45. Macam kasar ni ikan ni. Boleh bang? Kita tengok Amir dapat ikan apa. Lah lucut dah. Ha? Lucut. Aduh. Okay. Kalau kita cuba lagi, Ni baru sampai tadi dah dapat tuker lah. Strike tuker. Alhamdulillah. Pukul 5.50. Alright. Okay guys, Tokman tak kumpau Tokman dengan hasil dia malung. Oh, ini malung mesti ada ranking ni. Confirm ni mesti ada ranking ni. Oh, sisilat ranking first juara ni. Tak ada. Tengok. Tenang teman. Alhamdulillah. Dia ni bang. Okay guys, sekarang pukul 6.30 Ada lagi dalam setengah jam lah kurang lebih.
40 minit lagi. Kecil dekat 200. Sekarang ni paling kecil ikan berat 200. Aku dekat apa si Popak So ni kita tengok. Dia pun dia kata paling kecil pun 100 lebih. Aku cakap malah nak main lagi. So ranking dah penuh 30. Kebanyakannya dominate oleh ikan duri dengan semilang. Paling Dah berat. potong ke nang? Paling berat 600. Setengah jam lepas. Siapa potong? Itu dah. Entah, aku tanya Masya tadi kata nombor 3. So macam ni lah guys keadaan dekat pantai Sekawang nanti aku update lagi. Right. Bila nak pegang dia senyut. Ni guys, tengok. Kalau ada rezeki ni strike aku yang ketiga. Aduh, tak ada. Okay guys, sekarang dah kat pukul 7 dah. So kemungkinan lepas ni dah nak horn dah akan dibunyikan. Tadi macam ada dengar bunyi ikan gubal naik. Tapi tak tahulah, kejap lagi kan aku akan update dekat apa meja setia je lagi. Tengok ikan apa yang naik. Okay guys. Alright. Thank you guys pada yang subscribe channel aku. Yang kepada viewer-viewer baru, terima kasih banyak. Semoga dapat membantu korang. Kalau kata ada nak info apa-apa, just roger je dekat komen tu. InsyaAllah aku akan cuba share-share kan untuk info-info mancing ni. Alright guys, stay tune guys. Nak kemas lah. Ni kita tengok ni Gigi Banting nama TikTok dia Gigi Banting. Dia ada ikan dalam minit lah. Siapa ikan buntal? Mati lah ikan tu. Ikan buntal lah sekali. Gigi. Okay Ji, tak nak Ji Alright. Okay guys, jom kita pergi tengok ikan. Sekarang dah pukul 7.20. So keadaan air pun dah pasang. Kita tengok dulu. Kalau tak ada kita tu balik lah. Okay. Aku rasa aku tak ada ranking. Ranking aku dah kena tendang. Tengok ikan paling kecil apa. Oh, paling kecil 327. Ikan duri. 366. 366. Ikan duri, ikan semilang. Tu naik ikan duri. Ikan duri. Ikan duri ada. Alhamdulillah. Ikan duri last sekali. Paling besar 684. 684. Pukul 6.30 dia dapat 6.30. Ni ikan semilang. Ikan semilang kena potong. Ikan tekor tu. Alhamdulillah. Ini besar lah ni, buah hati. Ni yang tadi yang awal. 441. Ni yang awal. Dapat belah sini. Sorry ni. 325 pukul 3. Dia start je dia dapat dulu. Ni ikan ni. Jadi 24. Okey, tahniah pada pemenang ikan aku gelama kena tendang. Memang tak ada harapan. So kalau kat pantai Sungai Sekawang ni, dalam pertandingan dia ikan duri, ikan semilang, ikan remang, dia punya ranking lah. Tahniah pada pemenang. Okay guys, so untuk pertandingan ni aku tak ada rezeki, tapi tak apa, itu adat lah pertandingan. InsyaAllah nanti ada masa lagi aku akan cuba lagi. Okay guys, stay tune Single Channel. Bye bye. See you on the next episode of Single Hook Channel. Bye bye.